Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So, pada korang yang belum mengenali aku, nama aku Nadia Kais dan terima kasih kerana subscribe channel aku. So, untuk kali ni aku nak buat reaction chat seram daripada YouTube baru. Kita nak support sikit lah YouTube baru ni. Okay, YouTube dia ni, kejap aku tengok nama YouTube dia ni. Frostmoney Chat Horror. So, kali ni aku memilih tajuk dia sakit mental. Aku tak tahu kenapa, sebab mungkin dia sesuai dengan tema aku hari ni. Aku pakai rambut kuning ni pun dah macam sakit mental. Jom kita tengok sama-sama video pula chat seram ni lah. Okay, so kepada korang yang belum subscribe channel aku, tolonglah subscribe. Nanti kalau aku update video baru, korang takkan mudah terlepas. Dan jangan lupa juga untuk follow di all of my social media, TikTok dan Instagram juga, nama sama, Nadia Kais. So, tak ada membuang masa, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Frostmoney Chat Horror. Weh, kau kat mana? Aku tengah beli air lah. Bahal. Air siapa kau beli? Air untuk aku lah. Betul ke air untuk mak kau? Dah betul lah, dia ada mak. Biarlah nak beli air untuk mak dia pula. Mak aku ni sakit. Aku kenalah beli air sihat-sihat untuk dia. Nampak pula cik ni kan. Bahal kau ni. Dah awal-awal member kena marah dah ni. Aku tahu kau keluar dengan awet aku kan. Oh. Wow. Kantoi. Otak kau ni okey ke tak ni? Hai, awet kau kan dah meninggal 2 tahun lepas. Tu cuma akal-akalan kau je kan? Kau ada hati ke dengan awet aku? Weh, daripada aku suka kat dia, baik aku suka kat diri aku sendiri. Tu betul. Kita kena sayang diri kita dulu ya, sebelum nak sayang orang lain. Belum tentu orang lain sayang seperti kita sayang diri kita sendiri pula. Jangan sampai aku tahu kalau kau tipu. Faham? Pada kemana sabar. Sabarlah. Cepat sangat. Pada malam kemudian, Adam, anak buah Amir, Cik Amir. Okay, Adam Cik Amir pula. Bos. Zal. No. Asal garang sangat cik-cik ni. Asal. Apa hal? Tadi aku mimpi awet Taufik dan mak bos. Mimpi je. Apa masalahnya? Kan? Kita ni jangan percaya sangat dengan mimpi. Mimpi tu mainan tidur. Tapi bila bangun je, baju aku sekali ni penuh dengan darah. Ush, real mimpi dia ni. Kau okey ke? Dan saat itu Adam tiba-tiba kena ganggu dengan satu benda. Okey je, bos. Laptop saya terbuka sendiri. Maksud kau? Saya dah off.
Tiba-tiba terbuka sendiri. Tenang Adam. Tenang, sabar. Bos, ada orang kat depan pintu keluar tu. Saya bawa kapak. Adam, kau okey ke? Tolong saya, bos. Tok. Oh, dia tak sempat nak type. Sempat type tu je. Tiba-tiba Adam kata kalau sabarlah. Cepat sangatlah transition dia. Sabar. Tu Adam. Tiba-tiba Adam kata kalau dia sudah bunuh seseorang. Saya dah bunuh Taufik. Hai. Taufik ke? Ni betul-betul mental Adam ni. Ya, dia cuba nak bunuh saya dulu tadi. Okey. Sebab kita bunuh awet dia. Oh, maknanya si Amir dengan si Adam ni bunuh awet Taufik. So sekarang Taufik nak bunuh Adam pula. Tak. So Adam pula bunuh Taufik. Bunuh dia ni. Dah bos pula bunuh mak sendiri. Dah lah. Kejap. Aku yang nak mental sekejap. Ni apa sal main membunuh ni? Kau tak ada kerja lain ke nak bunuh orang je? Dah lah kes sekarang ni penuh dengan benda-benda yang terkejut tau. Dekat sekolah tu kes budak tikam budak. Lepas tu kes bully Zara lagi. Aku seram lah benda-benda macam ni. Ternyata Adam dan Amir yang bunuh awet Taufik. Dan Mak Amir dah meninggal setahun lepas. Keesokan harinya tiba-tiba ada orang cik Amir guna telefon Taufik. Okey, faham? 2,000 years later. Dan ternyata Mak Amir meninggal setahun lepas. Keesokan harinya tiba-tiba ada orang cek guna telefon Amir guna telefon. Okey, macam ni. Okey, Mak Amir dah meninggal setahun lepas. Tiba-tiba sebab Taufik ni Amir dah bunuh kan. So tiba-tiba ada orang guna phone Taufik untuk chat si Adam ni. Jawab jujur. Siapa ni? Okay, ada orang chat Amir. Kawan kau. Tak ingat dah? Orang aku dah bunuh Taufik. Jawab jujur. Kau nak aku jawab apa? Kau ke yang bunuh awet Taufik? Okay. Mana aku tahu? Jawab jujur. Ya, aku yang bunuh dia. Okay. Suami ni mengakulah dia yang bunuh awet Taufik. Tapi Taufik ni dah mati. Kiranya ada orang yang chat Taufik ni. Yang guna telefon Taufik untuk chat si Amir ni. Kalau mak kau sendiri, mana kau tahu? Jawab jujur. Okey, Taufik ni pun ayat dia jawab jujur je. Okey, ya. Nampaknya alamat kau polis dah tahu. Bukti pun dah ada. Okey, faham dia nak
Si Amin ni mengakulah. Apa maksud kau? Kan? Kenapa kau macam ni? Kau ni siapa? Terkejut beruk kalau dia tahu yang ni Taufik. Sebab dia dah, Taufik kan dah mati. Aku Taufik yang balas guna phone anak buah kau. Sekarang anak buah kau akan dapat hukuman mati. Sama juga dengan kau. Fik, tolong lepaskan aku. Kalau awet aku je, mungkin aku boleh bagi satu peluang. Tapi ni libatkan mak aku. Aku dah cakap pergi berubat. Tapi kau tak nak. Okey. Si Amin ni lah yang mentalnya. Dia ni balasan kau lah. Taufik. Dia telah ditahan. Kita ada plot twist. Dia telah ditahan oleh kami dan dia akan dimasukkan ke hospital sakit jiwa. Juga. Baik, Tuan. Dia memang dah sakit dari kecil. Sebab awet aku dan mak dia yang buat macam ni. Oh. Adam awet Taufik. Dan juga mak Amir yang buat Amir masa ada masalah mental. So, kisah dia macam tu lah. Kisah dia tentang si Taufik, awet Taufik, mak Taufik, mak Amir, Adam. Macam tu cerita dia. So, aku pun confused sebenarnya cerita dia. Betul lah, mental. Sebab aku pun sakit mental tengok video ni. Ramai sangat. Tapi mungkin boleh diperbaiki dari segi translation tu, bagi aku baca habis dulu baru boleh buat video. Senang nak baca macam tu lah cerita. So guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Kalau korang confused, aku pun confused juga, tak apa, kita confused sama-sama. Dan terima kasih, dan jangan lupa juga untuk korang subscribe channel YouTube baru ni. Tajuk dia Frost semua ni, Chat Horror. Okay, dan support aku jugalah, Nadia guys. Okay, dengan itu terima kasih kerana menonton video ni sampai habis, dan jumpa lagi di next video. Okay, bye bye.